Guys, ini dia king dalam line up Toyota Hilux, iaitu Hilux GR Sport. Tu apa beza dia dengan Rogue? Jom kita tengok. Yang pertama sekali, dia punya grill dia lain sikit, warna hitam dan ada tulisan Toyota dekat tengah ni. Yang seterusnya, dia punya fog lamp surround, side mirror dan sport bar dekat belakang tu pun semua warna hitam. Lepas tu Hilux GR Sport ni dia guna rim 18 inci dengan rekaan yang memang unik untuk dia. Dan of course, kita ada banyak logo GR dekat depan, dekat tepi, dekat belakang dan juga dekat kaliper warna merah ni. Untuk bahagian dalam, benda pertama korang perasan, Hilux GR Sport ni dia ada pedal shifter. Lepas tu dia punya steering special sikit sebab ada logo GR dan jahitan warna merah dan marker 12 o'clock warna merah juga. So dekat seat dia pula ada upholstery suede dengan kulit dan logo GR pada bahagian headrest. Lepas tu dekat carpet pun ada logo GR dan jahitan warna merah. Lepas tu bila korang nak start Hilux GR Sport ni, mesti korang perasan dia punya button start stop ni ada logo GR, and then logo GR pula akan terpancar dekat dia punya display dekat meter tu. Biasa kalau special edition ni dia bagi kosmetik je kan? Tak. Untuk Hilux GR Sport, Toyota pun tune dia punya monotube damper untuk ride dan handling yang lebih balance dan of course lebih baik lah. So macam dengan harga RM169,000, korang rasa berbaloi tak beli Toyota Hilux GR Sport ni? Komen kat bawah.